Betul. Menggigil. Alamak. Siapa yang tercabar dengan kita orang? Stressful juga game ni. Stress. Alamak. Assalamualaikum, saya Islam dan selamat datang ke Bijak Super Agent. Hari ini, 10 peserta akan pertaruhkan segala-galanya untuk rebut wang tunai berjumlah RM100,000. Kita tengah cari super agent paling persuasif untuk convince sesiapa saja dan untuk buat apa sahaja. Tapi hari ini, tugas mereka semua sangat simple dan mudah. Semua yang di belakang saya ni nakkan RM100,000. Baik, challenge terbahagi kepada dua. Setiap pusingan, anda hanya ada 3 jam sahaja untuk selesaikan. Untuk pusingan pertama ni, korang kena convince seramai mungkin orang awal yang korang jumpa untuk sign up free car insurance quote. Dan 2 tim teratas dengan sana yang paling banyak dalam masa 3 jam akan mara ke final round. 3 tim yang tewas akan terus pulang dengan tangan kosong. Tangan kosong. So kalau boleh jangan jadi yang tangan kosong, okay? Super Agents, are you guys ready? Misi korang bermula sekarang. Cuba minimum 50 orang. Boleh? Mesti boleh. Cari sebanyak mungkin. Kan itu orang yang paling Kita kuat lebih lah. kuat, Kita target sebanyak yang boleh. Target more than 50 lah. Saya yakin kita boleh menang. Win together. Dekat sinilah segala-galanya akan berubah. Game ni bukan pasal sign up je. Kita ada bonus. Kita ada penalty. And yes, kita ada time out! Assalamualaikum bang. Nak pinjam berapa minit boleh? Boleh. Saya dari company ni lah. Okey. Abang dah ada insurans? Semua dah ada. Semua dah ada dah. Kalau dekat sini kita boleh buat perbandingan harga. Kalau abang berminat boleh sign up untuk pilih kita bagi quotation saja. Saya baru renew tadi. Oh, baru renew. Okey, baik. Terima kasih. So dekat sini kita boleh buat perbandingan harga lah. Anak semua yang uruskan yang kereta dia tak faham sangat. Ini kita nak bagi apa ni sebut harga je. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Tapi ni quotation untuk pre-quotation lah. Maknanya abang tengok dulu harga berapa. Kalau minat nanti dah boleh renew. Dan 1 minit je. Boleh? Kereta kah atau motor? Kereta Abang register saja. Nanti dia akan WhatsApp dengan dengan abang. nombor kereta abang. Bijak. Turun. Boleh tak? Kami nak Ini je nak bagi free quotation. free quotation sahaja. Nombor plate dulu. DNF. So nanti pihak ni akan bagi melalui WhatsApp lah. Puan boleh tolong ke? Ada kereta atau motor? Ada. Kita just nak check quotation untuk insurans je. Ini. Syariza SYA. Okey. Kita akan dapat kod, boleh check quotation lah kat situ lah. Daripada insurans kereta dengan motor. Okey, terima kasih kak. Saya pun tahu tak pasal bijak. Sorry. Sebabkan kita orang tersebut perkataan tu tadi. So kita kena freeze selama 5 minit. Tak apalah, take 5 lah kan. Tepa ingatkan boleh pergi makan tapi tak boleh. Tengoklah apa jadi kat diorang. Freeze kan? Tak boleh gerak tau sebenarnya. Tak gerak. Korang tahu tak pasal additional point? Tahu kan? Dalam dekat tangan Izzuan ada sampul. Nak buat cabutan dia sekarang? Atas sekali. Okey, atas sekali. Permulaan yang baik. Adakah bijak ataupun sorry, please try again later. Sorry, please try again later. Bang, nak bagi free quotation motor boleh tak? Tolonglah boleh lah, kita orang lain game. Bagi IC je, bagi Dia free saja. Ambil masa kurang IC seminit. je. Sekejap ke? Motor lama, motor second Tak kisah. Tak kisah. Kisah. Quotation je, bukan suruh bayar tu, ni free. Boleh bagi kita orang bagi 5 minit untuk isi form saja. Untuk register boleh ya? Okey. Sama abang. So akak, saya minta insurans kereta Tapi akak, ini memang percuma saja. Kita tak akan charge apa-apa. Ketiga sekarang. Kena dapatkan lagi ya. Abang belakang tu. Tim tu. So kita boleh Kita free stint tu. free stint tu. Kita orang kena free. Kena free. Jom pergi minum. Panas. Kita boleh face the same team juga kan? Can we face the same? Ya. Team 2. Ya. Team 2 free 2 kali. 15 minit tambah lagi 5 minit. Siapa yang tercabar sangat dengan kita ni? Korang nombor. Siapa yang tercabar dengan kita orang? Our host is at market right now. Sudah cari host ke apa? Host boleh dapat point. Kalau tadi Kalau jumpa host dekat market akan dapat? template. Itu. Macam dah ada orang yang ambil. Kena free juga? Ya, setengah jam. Sebab ada 2 tim yang freeze kita orang. Allahu. Kita nak 2 point.
point untuk tim duel. Assalamualaikum Kak. Minta maaf ganggu Kak. Cik, boleh kejap? Boleh ke? Tak boleh lah. Okey, dah terima kasih. Menggigil. Kita berlawan dengan nombor berapa tadi? Nombor 1. Sana macam mana ni sekarang ni? Encik tekan insurance. Okey. Encik masukkan registration number dan seterusnya masukkan IC. Number 2 and number 1, you guys are just one score difference. Final push everybody. All out. Satu lagi sign up akan bawa korang ke top 2. Let's go. Push now. Push. Terima kasih. Abang ada motor tak? Terbaik lah. Tak lorot dah. Dalam van. In 3, 2, Office kat sini. 1. Panas. Stop. Masa telah bertamat. Yes. Setelah 3 jam berempas pulas berjumpa ramai orang dekat Pasar Tani ni, akhirnya selesai sudah round 1. Baik, kita akan umumkan yang tersingkir terlebih dahulu dengan markah 23 poin. Kita ucapkan selamat tinggal kepada tim 3. Tim 3. Thank you so much. Tim yang kedua yang akan tersingkir, selamat tinggal diucapkan kepada tim 4. Ha! 3 tim lagi. Baik, saya akan umumkan tim pertama yang berjaya mara ke pusingan yang kedua dengan poin sebanyak 46 poin. Tahniah anda berikan tepukan yang gemuruh kepada tim 5. Wah, tak sia-sia berehat lama tadi Berehat lama rupanya menang juga. Alhamdulillah rezeki, tak pernah salah alamat. Okey, sekarang ni markah untuk kedua-dua kumpulan ini seri 43 markah. Okey, sebab 43 tu bukan sikit, banyak. Sekarang ini sebabkan markah anda berdua tie, kita akan bagi satu tugasan last. Task dia mudah saja. Korang kena pergi cari seorang lagi untuk sign up secepat mungkin. Dah berjaya sign up, siapa yang sampai dulu dekat saya, dia yang akan mara ke pusingan yang kedua. Boleh ucap-ucap dulu. Dalam kiraan 3, 2, 1, go! Sekarang ni kita dah tahu siapa yang berjaya mara ke pusingan kedua, iaitu tim 5. Tapi satu lagi tim. Siapa? Adakah tim 1 ataupun 2 yang akan berjaya mara ke pusingan kedua? Kita tak tahu. Kalau anda semua nak tahu, jom sama-sama kita saksikan dan tunggu episod akan datang.